Assalamualaikum saudara-saudari. Kembali lagi kita dalam Diary Ramalan Sirim QS. Hari ini saya Bila Hafiz akan interview pekerja-pekerja Sirim QS berkenaan persiapan Hari Raya diorang. Jom kita interview. Okey, saya nak tanya kat rumah, part mana yang paling mencabar untuk kemas persiapan raya? Dapur. Kenapa dapur? Banyak wadah nak kena prepare. Kalau hati dan perasaan? Berdua. Kau menghancurkan hatiku. Sekarang aku akan menghancurkan sesuatu milikmu. Okey Kak, saya nak tanya, tahun ni raya akan ikut bajet account bank ke, ikut hati ke, ataupun ikut Shopee? Ikut suka hati akak. Very interesting, but I don't care. Ikut suka hati akak. Hati? Apa rutin setiap kali nak dekat raya? Saya berazam nak cat rumah. Okey, satu je saya tanya. Nak cat rumah tu cat colour apa? Favourite saya adalah warna hijau muda. Hijau muda. Tengok akak ni nampak muda. Sas. Okey, ada kata-kata tak untuk orang yang tengah cari barang raya last minute tapi dia still tengah cari parking lagi kat shopping mall? Semoga bertabahlah cari parking tu ya. Zul, sabar Zul. Bertabahlah. Okey Kak, since raya nak dekat kan, banyak-banyak kuih apa yang ada paling wajib ada kat rumah? Kuih yang selalu ada almond lantern. Si my level. Lagi sedap kalau bos yang belikan. Satu bos. Jom kita jumpa bos. Okey, Cik Idil, saya nak tanya, siapa paling awal cuti raya? Oh, kalau tak silap saya, Sarimah binti Jaafar. Almond lantern. Almond lantern. Seolah-olah dia seorang lah yang terpaling nak raya tahun ni. Yang tu yang kita interview tadi kan? Banyak-banyak lagu raya. Lagu raya apa yang stuck dalam kepala sekarang ni? Lagu ketupat nyam-nyam. Tahu tak? Hah? Ketupat nyam-nyam? Lagu apa tu? Okey, tahun ni Cik Miswari raya kampung mana? Okey, orang rumah saya orang Pekan, orang Pahang. Kalau ikut turn kat Kuantan lah. Tapi kalau on the way tu kat Karak tu, kalau dia orang semua tertidur dalam kereta, saya masuk kot Bentong lah. Balik Kuantan ikut Kota Baru. Wih, jauh pusing tu. Janji singgah Kota Baru dululah kampung saya. Oh, beres. Kebenaran tak pernah takut bini. Hey. Korang dah dengar kan macam-macam cerita dari diorang. Tapi apa yang penting, semangat raya tu kena ada. Bukan setakat rendang dan kuih je kena ada. Tapi maaf-maafan pun kena ada. Yang penting, cuti korang kena cukup, okey? Saya Bila Hafiz, mewakili semua warga kerja Sirim QS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.